Jangan bergerak, awak ditangkap sebab cuba rompak bank. Akhirnya polis datang juga, cepat tangkap nenek. Nenek lagi? Ketua, saya dah tangkap perompak bank. Hah? Nenek lagi? Macam biasa, nenek tak ambil duit pun dan dia tak cederakan sesiapa. Tapi dia takutkan pekerja bank dan duduk tunggu kita datang. Kalau macam tu, kita terpaksa masukkan dia ke penjara. Kenapa nenek nampak gembira je bila masuk penjara? Yen rasa nenek ada simpan rahsia. Sudah 2 bulan nenek masuk penjara dan hari ini nenek dah dibebaskan. Jangan buat salah lagi ya. Selamat tinggal, nanti kita jumpa lagi ya, polis Yen. Hello? Hello polis, tolong kami. Kami dirompak. Yen datang sekarang. Nenek lagi? Akhirnya polis Yen sampai juga. Lama dah nenek tunggu. Nenek, ini dah kali ke-10 nenek ditangkap sebab cuba rompak bank. Kenapa nenek sengaja buat macam tu? Sebab nenek tiada rumah dan tinggal sorang-sorang di tepi jalan. Kat luar sana, kalau hujan nenek basah dan nenek selalu lapar tiada makanan. Tapi kalau nenek masuk penjara, di sini ada tempat tidur yang selesa dan makanan yang sedap. Jadi nenek sengaja nak masuk penjara sebab nak ada tempat tinggal dan nak makan. Nenek, mulai hari ini nenek tak payah duduk tepi jalan lagi. Jom duduk rumah Yen. Yen janji akan jaga nenek baik-baik. Hah? Betul ke ni polis Yen sanggup jaga nenek? Korang setuju tak Yen jaga nenek ni?